UI nak bagi tahu secara jujur, zon nyaman ni adalah tempat yang paling sesuai kalau you all nak dating, kalau mungkin isteri merajuk, nak pujuk. Alhamdulillah, mereka ni semua adalah partnership dalam zon nyaman yang mempunyai kesedaran untuk mewariskan harta kepada yang tercinta. Dan UI nak bagi tahu secara jujur, zon nyaman ni adalah tempat yang paling sesuai kalau you all nak dating, kalau mungkin isteri merajuk, nak pujuk mereka, nak bahagikan anak-anak, datanglah ke sini, type je zon nyaman, insya-Allah you all akan dapat bukan sahaja kebahagiaan, ketenangan, dan insya-Allah you all dapat menggembirakan keluarga yang tercinta dan pahala yang besar menanti anda. Pertama sekali saya berasa bersyukur sangat sebab saya diberi Allah kesedaran untuk melakukan benda ni lebih awal lah. Sebab pada saya, sebab daripada pengalaman-pengalaman yang saya dengar di sekeliling tu, banyak membuka mata saya, membuka mata kami semua lah betapa pentingnya wasiat dan hibah ni. Dan dalam masa yang sama tu Allah hantar Ustaz saya dan terangkan dengan lebih detail, dengan lebih faham. Biasanya kita ambil benda ni jalan mudah, tapi bila dah berlaku sesuatu barulah kita nak menangis ke nak menyesal semua. Tapi dengan penjelasan yang terang daripada Ustaz sendiri, so, alhamdulillah kami, perasaan saya tu, kita orang tu amat lega. Sebab dengan apa yang kita usahakan, yang kita jalankan di dunia ni, dia tak sampai kat sini je. Semoga dia bermanfaat untuk akan datang walaupun kita dah tak ada nanti. Jadi dengan adanya hibah dan wasiat ni yang diterangkan dan diaturkan oleh Ustaz ni, kita dapat memudahkan urusan kita, keluarga kita, partner kita dan orang-orang yang berkaitan dengan kita lah. Semoga peniaga-peniaga di luar sana yang bertungkul lumus sama ni untuk dunia, untuk perniagaan, untuk pekerjaan anak-anak terutamanya kan. Jadi kita uruskan segera sementara kita masih ada ni, agar segala apa yang kita usahakan di dunia ni tidak sampai hanya di dunia tapi membawa keberkatan sampai ke akhirat kelak. So saya sarankanlah kepada peniaga-peniaga, pada pekerja-pekerja semua, ambillah peluang ni, dengar dulu penerangan, bolehlah hubungi Ustaz Ismail Sajiman untuk penerangan lanjut. Terima kasih Ustaz. Kami daripada Zon Nyaman Big Daddy, Taman Johor Bahru, kami ingin mengucapkan salam Ramadan dan selamat menyambut Aidilfitri yang tak lama lagi. Semoga dengan Ramadan ini penuh keberkatan, kita mendapat menyambut raya dengan lebih berkat rahmat daripada Allah SWT. Okay, jumpa nanti. Kita support peniaga Islam Bumi Putera kita dan seterusnya sambil membina pahala. Bye-bye. Jom. Assalamualaikum.